Ini tip khas yang saya nak kongsikan kalau kita masih student. Di manakah tempat terbaik untuk kita nak buat simpanan? Cara yang terbaik buat masa sekarang ni kalau kita masih student, saya nasihatkan buat simpanan dalam bentuk emas melalui akaun emas gap, iaitu Gold Accumulation Program. Dengan akaun emas gap ni, kita boleh mula simpan emas serendah RM100 dan ke atas, ataupun kita boleh mula simpan emas serendah 1 gram dan secara percuma sahaja, tiada yuran pendaftaran. Selain tu, kita boleh keluarkan emas fizikal dan memang kita galakkan tuan-puan keluarkan emas fizikal bila dah capai matlamat simpanan tuan-puan. Untuk capai matlamat simpanan emas kita hanya perlu fokus pada penambahan grade emas. Sebagai contoh, tuan-puan boleh target juga untuk adakan simpanan emas 1 gram untuk 1 bulan. Jadi cukup saja 12 bulan, tuan-puan dah ada 12 grade emas yang bernilai RM5,000. Jadi kalau tuan-puan belajar selama 3 tahun, tuan-puan buat berturut-turut, tuan-puan dah ada 36 grade emas yang bernilai RM13,000. Semuanya tuan-puan boleh capai dengan tuan-puan bermula dulu serendah RM100 ataupun serendah 1 gram emas. Terpulang kepada bajet tuan-puan, yang penting tuan-puan mula dulu untuk adakan simpanan. Jadi untuk simpanan tu, tuan-puan boleh bayar balik pinjaman PTPTN, ataupun ia boleh jadikan sebagai dana perkahwinan selepas tuan-puan habis belajar nanti, dan ia juga boleh jadikan sebagai simpanan backup selepas tuan-puan tamat belajar nanti. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu simpanan emas tuan-puan. So, lepas satu, check komen, jangan lupa follow.